burger roti canai Mamu Daun Pisang buat gila. Bukan yang pertama di Pulau Pinang, bukan yang pertama di Malaysia, tetapi yang pertama di Asia Tenggara. Aku sebagai tokek kedai burger, aku rasa yang ni satu jenayah untuk burger, pakai roti canai di dalam burger. Jenayah tak jenayah? Jom kita pergi try tengok. Mana nak beritahu, sur ke? Kan? Jom, let's go. Yang ni lah roti canai burger yang pertama sekali aku jumpa di Malaysia. Yang ni aku ambil double smash. Siap ada mozzarella cheese di bahagian atas tu. Wow. Wow. Oh my god. Satu combination yang even aku dah meniaga burger 7-8 tahun pun aku tak pernah terfikir nak buat roti canai burger. Gila sedap weh. Sedap nak mampu. Wow. Ni aku ambil ni double smash. Dia bubur sos di dalam tu. Aku tengok ada 2 jenis sos. Ada roti canai 2 keping of course. Dia punya beef patty 100 gram setiap keping. So ada 200 gram dalam ni. Ada caramelized onion. Ada cheese slice lagi dia bubur. Roti canai tu yang chewy-chewy. Yang mana yang takut nak try tu, hampa kena try. Kena try sekali. So for this one, dia punya crispy chicken. Dan juga dalam ni ada telur sebiji. Dia macam spicy mayo. Yes, dia macam spicy mayo. Cheese slice ni yang membuatkan burger ni rasa lemak. Wow. Superb ah. Tu. Ada runny egg di bahagian atas tu. Tapi untuk tekak aku lebih prefer dia main daging lah. Tapi yang ni pun sedap. Tapi daging dia excellent. One more bite, tak tahan weh. Kita sulam balik dengan ayam MDP special. Dia macam ayam soda herb tau. Boleh rasa serai, lemon, penuh dengan buah dalam ni. Ada longan, ada lychee, ada rambutan. Penuh di bahagian bawah ni, buah rambutan ni. Seling daripada benda baru di Mamu Daun Pisang ni, burger dia. Dekat Mamu Daun Pisang ni, kalau hampa nak tahu, pot baru untuk hampa nak tengok bola. Mereka baru pasang TV, ada 1, 2, 3, lebih kurang 3, 4 biji TV baru pasang untuk hampa nak main tengok bola. Untuk menu burger ni, kalau hampa nak dapatkan daripada pukul 8 malam sampai pukul 2 pagi. Mana yang hantu-hantu burger, nak lepak-lepak tengah-tengah malam, nak tengok bola sekali, hampa boleh main ke Mamu Daun Pisang. Nasi lemak pun ada. Macam-macam Mamu Daun Pisang ni memang meriah. Hampa share video ni, hampa save video ni, okey? Pakai-pakai main dekat Mamu Daun Pisang. Memang betul-betul sur, geng.